Pasar seni bukan sekadar tempat membeli cenderamata. Ia merupakan antara lokasi budaya paling ikonik di Kuala Lumpur yang sering menjadi pentas untuk memperkenalkan seni dan warisan Malaysia kepada orang ramai. Dalam episod kali ini, Street File membawa anda semua ke pameran Kampung Lestari masyarakat orang asli Mahmeri di Pasar Seni Kuala Lumpur untuk kita melihat budaya masyarakat orang asli yang unik daripada Pulau Keri, Kelang ini. Masyarakat Mahmeri berasal dari Pulau Keri di Selangor. Mereka terkenal dengan seni ukiran kayu, topeng tradisional, anyaman serta tarian yang mempunyai kait rapat dengan kepercayaan dan adat masyarakat mereka. Keunikan budaya mereka telah menarik perhatian dunia dan menjadi antara warisan orang asli paling terkenal di Malaysia. Okey, yang sebentar lagi kita akan menyaksikan kebudayaan perkahwinan orang-orang asli. Ya, begitu cantik, begitu meriah, begitu indah sekali kita lihat ya, dengan hiasan Kita panggil sekotong temuan. oh, kayu. Okey. Terima kasih. Ini Ada satu special satu lagi. Apa dia? Pelakon dan semua punya Untuk orang tu dan tengok nampak tak kalau boleh tengok ke sebelah tu? yang mana? Ini adik-adik manis ni. Ada mana ni? Ada special. Oh, ya. Okey, ini boleh sembahkan. Buat nama bawa baju ya. Kau beri. Iyalah. Dia tak ada pilihan inilah buat kain yang untuk anak dia. Kuat ni kain ni. Jadi kain mesin juga juga kadang-kadang sebab ni dia keras kan. Iyalah. Hewan. Lautan mana ada panas? Ini rumit kan ni? Nak kena kering ke pula ya? Ini apa? Daun kelapa semua kan? Ha? Oh, daun lipat. Wah, baru put daun tu. Di sini pengunjung dapat melihat pelbagai hasil seni seperti ukiran kayu, anyaman dan demonstrasi budaya secara langsung. Apa yang menarik, pameran ini seperti memberi peluang kepada masyarakat bandar untuk mengenali budaya orang asli dengan lebih dekat. Setiap ukiran mempunyai cerita sendiri. Ia bukan sekadar hiasan, tapi melambangkan identiti dan sejarah masyarakat orang asli Mahmeri. Dalam dunia moden hari ini, banyak budaya tradisional semakin dilupakan.
Program seperti ini menjadi jambatan yang menghubungkan generasi muda dengan warisan nenek moyang. Listen first, right? So you catch the beat, yeah? Okay? Ready? Begin to dance, alright?